Ramai orang kena stroke. Ini bala Allah. Dia bukan penyakit calang-calang. Dan ini bala Allah. Jadi saya baca doa angin ahmar ni, kemudian tolong amalkan. Baca sehari sekali ya cukup. Sehari sekali. Orang tanya saya, Ustaz, kalau baca doa ni kena tak? Kena. Tapi kita cepat baik, satu. Yang kedua, kalau kita kena pun, kena sikit. Sebab ada satu perempuan, sebab yang suka beramal ni perempuan, lelaki pemalah. Pemalah lelaki ni. Orang perempuan dia suka beramal. Ada satu profesor tuan-tuan, dia beramal lama. Mengaji dengan saya pun dekat 20 tahun dah. Jadi dia beramal. Satu hari dia kena stroke tuan-tuan. Dan doktor mengatakan dia ni akan lumpuh seumur hidup. Paralyze lah. Hari yang ketiga tuan-tuan, tangan dengan kaki dia bergerak. Doktor terkejut. Tangan kaki dia bergerak. Seminggu selepas tu dia boleh berjalan, turun katil, jalan macam orang biasa, tak ada apa-apa. Dan ada satu orang perempuan, umur dekat 70 lah tuan-tuan. Dia kena stroke juga. Dan dia di antara orang yang beramal dengan doa angin ahmar. Dia kena 3 hari tuan-tuan. 3 hari. Kemudian dia sihat. Tak ada apa-apa perubahan dalam diri dia. Tangan dia semua elok. Mulut masa kena tuan-tuan, mulut dia sengit. 3 hari ya. Doktor heran. Macam mana boleh baik dan tak ada kesan apa-apa. Dan mereka makin dia jumpa saya. Ustaz, Alhamdulillah. Mungkin barakah daripada ta'awuz angin ahmar. Saya baca tuan-tuan. A'udzu bikalimatit tammati minar rihil ahmar wa da'il akbar wa min kulli da'in fin nafsi wad dami wal lahmi wal juludi wal uruqi wal izam. لا إله إلا أنت سبحانك إذا قضيت أمرا أن تقول له كن فيكون